Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan secara detail kota ini ribuan tahun silam sebagai kota tempat munculnya Dajjal. Ternyata ciri-ciri yang disampaikan terbukti tepat hari ini. Inilah kota tempat munculnya Dajjal dan ciri pengikutnya yang sesuai dengan kabar Rasulullah tersebut. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Isfahan, yang dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, akan berperan sebagai pusat komando bagi pasukan Dajjal dan sekutunya di masa akhir. Menurut tradisi, banyak Yahudi yang menetap di Isfahan. Sebuah hadis dari Nabi Muhammad menunjukkan bahwa Isfahan akan menjadi tempat berkumpulnya para pendukung Dajjal ketika masa akhir tiba. Diprediksi, orang-orang Yahudi dari Isfahan, sejumlah 70.000, akan bergabung dengan pasukan Dajjal, diketahui dari pakaian khas mereka, yaitu tayalisah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ini menyatakan bahwa Dajjal akan datang bersama pengikutnya, terutama dari kalangan Yahudi Isfahan. Secara tradisional, Yahudi dibagi menjadi 12 suku, dan di antara mereka, Yahudi yang berasal dari Isfahan dikategorikan sebagai bagian dari suku Efraim. Ini menandakan posisi unik dan pentingnya Yahudi Isfahan dalam struktur kesukuan Yahudi secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami telah membagi mereka, Bani Israel, menjadi 12 suku sebagai golongan-golongan besar." Quran, Surah Al-A'raf, ayat 160. Yahudi Isfahan membedakan diri dari kelompok Yahudi lain dengan karakteristik khas mereka. Salah satu ciri paling menonjol adalah kebiasaan mereka memakai tayalisah, sebuah pakaian tradisional yang membedakan mereka dari kelompok-kelompok Yahudi lainnya. Nabi Muhammad secara khusus menyebutkan bahwa Yahudi Isfahan dikenali melalui pemakaian atayalisa, sebuah jenis selendang Persia yang menjadi pakaian khas mereka. Atayalisa ini terkenal dengan warna putihnya yang dominan, dan dihiasi dengan garis-garis biru tua memanjang. Uniknya, tradisi pemakaian atayalisa ini masih dilestarikan oleh Yahudi Isfahan di Iran hingga masa kini. Meskipun Nabi Muhammad tidak pernah mengunjungi Isfahan atau bertemu langsung dengan penduduknya, beliau memiliki pengetahuan tentang karakteristik Yahudi Isfahan. Kemampuan Nabi Muhammad untuk menggambarkan ciri-ciri mereka dianggap sebagai bukti otentisitas wahyu Allah yang diterima beliau. Sesuai dengan hadis yang syahih, dinyatakan bahwa pada masa akhir, Dajjal akan didukung oleh sekelompok besar Yahudi Isfahan, yang jumlahnya mencapai 70.000 orang. Isfahan, yang saat ini dikenal sebagai kota terbesar ketiga di Iran, juga merupakan rumah bagi salah satu komunitas Yahudi terbesar di negara tersebut. Berdasarkan sejarah, kota-kota di Iran, termasuk Isfahan, menjadi tempat perlindungan utama bagi Yahudi saat Yerusalem kuno dihancurkan oleh kerajaan Babilonia sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketika negara Israel didirikan, tercatat banyak Yahudi asal Iran, termasuk dari Isfahan, yang memilih untuk kembali ke Israel. Jumlah Yahudi yang berasal dari Iran dan berpindah ke Israel diperkirakan sekitar 120.000 orang. Meskipun pembentukan negara Israel telah terjadi, Iran, termasuk Isfahan, tetap memiliki komunitas Yahudi yang signifikan. Menurut data dari Komite Yahudi, sekitar 9.000 Yahudi masih tinggal di Iran, dengan mayoritas sekitar 7.000 orang berada di Isfahan. Kota ini memiliki nilai historis yang mendalam bagi komunitas Yahudi. Isfahan, yang pernah menjadi salah satu kota terbesar dunia, juga merupakan tempat pengungsian Yahudi pertama setelah kehancuran Yerusalem di masa lalu. Selain itu, pada zaman abad pertengahan, Isfahan pernah menjadi ibu kota pada era dinasti Safawiyah dan Seljuk. Saat ini, Iran mayoritas dihuni oleh umat Islam, dengan sekitar 89% penduduknya menganut Syiah dan 9% Sunni.
ia menurun. Ataupun seperti lilin yang dimakan api. Sama seperti yang digambarkan dalam filem Lord of the Rings. Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard, iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Witch King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang, itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam, Witch King tenggelam, Isengard tenggelam. Tapi yang paling banyak dipaparkan ialah watak Prado. Yang bawa cincin tu. Jadi Prado ni kita nak bandingkan dengan siapa dalam hadis-hadis fenomena akhir zaman? Siapa Prado? Imam Mahdi dah ada. Nabi Isa dah ada. Ya'juj Ma'juj dah ada. Tembok dah ada. Dajjal dah ada. Prado tu siapa? Prado tu siapa? Prado tu ialah orang-orang yang duk tengok TV tu lah. Prado tu ialah anda semua. Prado sedang melakonkan watak kita semua. Dalam filem tu tak ada tuan punya cincin. Tajuk dia Lord of the Ring, tuan punya cincin. Cincin tu bukan cincin Imam Mahdi, bukan cincin Nabi Isa, bukan cincin Dajjal. Cincin tu adalah kita. Kitalah tuan cincin, kitalah Lord of the Ring. Duk cari tak? Siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Hak duk tengok TV itulah Lord of the Ring. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ring? R-I-N-G. Semua akronim huruf R-I-N-G adalah adaptasi daripada surah-surah awal Al-Quran selepas Al-Fatihah. R adalah adaptasi surah Al-Baqarah. I adalah adaptasi surah Al-Imran. N adaptasi surah An-Nisa. Dan G adaptasi surah Al-Ma'idah. Sebab Dajjal dan Yahudi mengetahui rahsia ini. Sebab itulah mengapa selepas Al-Fatihah Allah terus datangkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah memang tidak ada cerita lain Nabi Musa dan bangsa Bani Israel. Musuh utama paling patut kamu kenal ialah Yahudi. Musuh utama patut kamu kenal ialah Israel. Dan R itu ialah akronim daripada perkataan reload. Reload. Sebab sifat bagi orang Yahudi mereka tak akan kacau dari sudut agama. Mereka tak akan kacau dari sudut akidah. Mereka tak akan kacau dari sudut kepercayaan. Mereka akan kacau dari sudut adab. Mereka akan kacau dari sudut sifat-sifat akhlak anda. Mereka akan merosakkan akhlak dan kehidupan Islamik anda. Dan dia akan reload apa jua untuk anda. Anda nak penyanyi karaoke, dia reload untuk anda. Anda nak joget, dia reload joget untuk anda. Anda nak akademi fantasia, dia reload akademi fantasia. Anda nak mentor, dia reload mentor. Anda nak kelab malam, dia reload kelab malam. Anda nak lucah, dia reload lucah. Anda nak perempuan seksi, dia reload perempuan seksi. Anda nak pawagam, dia reload pawagam. Tapi satu benda, reload yang kita tak boleh tinggal ialah reload top-up prepaid anda. Jangan tak reload, kalau tak reload tak boleh bercakap. Hak lain, jangan. Lihat sekarang, setelah apa yang dia reload, apa yang berlaku kepada anak muda Islam sekarang. Bukan sahaja di Pulau Pinang, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Apa yang berlaku? Anak-anak muda kita sekarang lebih kenal artis atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih kenal penyanyi atau sahabat-sahabat Nabi.
Anak kita sekarang lebih hafal nama-nama pemain bola dan pasukan kegemaran atau sahabat Nabi. Kalau pasukan Barcelona dia minat 11 pemain daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia hafal. Kalau dia minat MU daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia ingat. Cuba suruh 5 orang sahabat Nabi. Balik ni tanya anak masing-masing. Sebut 5 orang sahabat Nabi. Agak-agak berapa dia ingat. Buka bilik anak-anak anda. Ada gambar apa? Ada gambar Lady Gaga. Ada gambar Lionel Messi. Ada gambar Ronaldo. Ada gambar K-pop. Macam-macam. Ini adalah berhala-berhala bentuk baru untuk anak-anak anda. Sudah digambarkan tentang umat-umat dahulu. Penyembahan-penyembahan berhala. Tetapi untuk zaman ini mereka cuma recycle balik. Mereka cuma renovate. Untuk dia buat suatu berhala, bentuk patung, bentuk besi, bentuk binaan. Kita umat Islam tak akan sembah. Tetapi dengan inovatif mereka, mereka mencipta berhala-berhala baru dalam bentuk apa yang dikenali dan dipanggil sebagai idola untuk anak-anak anda. Siapakah idola anak anda? Lihatlah apa yang terpampang pada dinding bilik masing-masing. Kalau itu bukan idola, dia tak akan tampal. Kalau itu bukan idola, dia tak akan lekatkan. Sebab dia minat dan itu idola dia. Inilah berhala bentuk baru kepada anak-anak kita semua. Itu yang R. Yang I, Imran, surah Ali Imran. Ali Imran tentang kisah Nabi Isa, Maryam dan Bani Israel. Dan Nabi ini lebih mendekati kepada agama apa? Kristian. Musuh nombor 2 tak ada orang lain. Kristian inilah yang banyak kacau tentang agama. Hak tadi memang adab dan akhlak kita rosak. Yang ini kacau agama. Tak habis-habis. Pas satu isu, pas satu isu. Ingat tak dulu? Isu yang paling hot, paling panas, paling tegang. Isu kalimah Allah. Mereka cuba juga nak isu ni. Tapi apa jadi? Akhirnya dengan ulama, akhirnya dengan cerdik pandai, akhirnya dengan cendekiawan dan pegawai-pegawai yang berkuat kuasa pada bahagian dan bidang masing-masing, kita mampu mengekangkan dan mengendurkan masalah ini. Benda ni saya dah sebut di banyak tempat. Sebenarnya boleh atau tidak guna kalimah Allah. Boleh tak tidak dia nak guna kalimah Allah. Walaupun dia kata sifat akidah dia Trinity, Ruhul Kudus, Nabi Isa, yang ketiga tu siapa? Allah juga kan? Allah juga. Walaupun dia bersifat syirik, dia bersifat bersepadu, dia bersifat persyarikatan, Tuhan yang ketiga tu tetap Allah. Dan memang nama dia Allah. Dan dia nak bubuh nama tu untuk Allah. Pasal apa? Tidak boleh. Pasal apa? Tak boleh. Takkan Tuhan tu nama Allah nak suruh letak nama Abdul Karim. Aku sembah Jesus, aku sembah Ruhul Kudus, aku nak sembah Abdul Karim. Tak boleh. Tuhan ni nama Allah. Aku nak letak nama Allah lah. Pasal apa yang jadi tak bolehnya? Kita nak bagi atau tidak? Dari sudut hukum sebenar, kita tidak boleh melarang mereka menggunakan nama ini. Nama Allah tetap Allah lah. Dia nak syarikat ke, dia nak syirik ke, dia tetap Allah. Tengoklah bagaimana orang-orang kafir, Arab-Arab musyrikun jahiliyah bersumpah. Mereka tidak pernah meninggalkan wallah wa billah wa tallah. Cuma dia tambah wallata wa uzza tu sebab dia syirik. Dah nama Allah, dia tak pernah tukar nama Allah ni, dia nak bersumpah dengan nama lain. Tetapi kita kekang di sini adalah kerana masalah politik dan masalah keselamatan akidah anak-anak kita. Kalau mana-mana tempat saya akan sebut tentang supaya balik ke rumah masing-masing, putarkan balik, apa dia Roslan? CD filem Alibaba Bujang Lapuk. Ada tak filem Alibaba Bujang Lapuk? Ada tak kat rumah? Dalam filem itu ada 2 watak penting. Abang dia
Kasim Baba, adik dia Ali Baba. Abang kedekut, kudukut. Adik pemalas, kerja berat, takut reput tulang. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Sambil malas-malas duk menyanyi, sampai ke Bukit Kurma juga. Baru nak tebang pokok manggis, tiba-tiba datanglah kumpulan 40 penyamun. Ni nak ayat kuasa 40 ni. Tadi 40, penyamun pun mesti 40 orang. Baru dia jadi ada kekuatan. Last kali, pendekkan cerita, dapat harta. Si abang ni nak korek rahsia. Nak korek rahsia bagaimana kamu boleh jadi kaya. Akhirnya adik bagi tahu. Yang poin dia ialah dia nak akses buka pintu gua. Nak akses tu je. Akses buka pintu gua. Lalu adik bagi tahu akses buka pintu gua ialah ya insong mata kaji semar ngi sing. Bila dapat akses ini ingat. Bila kita bagi akses buka pintu gua, Kasim Baba dia tak datang dengan basikal. Bila bagi buka akses pintu gua, dia tak datang dengan Vespa. Kasim Baba dia datang dengan lori terus. Ingat. Jangan sekali-kali buka akses pintu gua. Nanti Kasim Baba datang dengan lori. Tengok kat lori dia, apa yang tinggal? Pelampung SM Duta pun dia ambil. Nasib baik engkau panas. Kalau engkau tak panas, dengan engkau pun aku ambil. Tak ada apa, kosong dalam gua. Inilah yang akan berlaku kalau anda buka akses itu. Kita tak bagi bukan dari sudut sebenarnya akademik ataupun ilmu. Kita tak bagi dari sudut politik dan keselamatan akidah anak anda di masa depan. Bayangkan kalau ini dapat berlaku, ada sebuah artikel yang anak anda baca. Tuhan ini Allah, Tuhan ini Allah. Tuhan ini suruh semayang 5 kali sehari. Tuhan ini suruh semayang hari Ahad saja sekali. Anak-anak nak yang mana? Agak-agak anak anda nak yang mana? Ni Allah, ni pun Allah juga Tuhan kita. Ni 5 kali. Banyaknya, ni sekali je. Itu pun hari Ahad. Ni kalau berzina, kena rejam. Ni kalau mencuri, potong tangan. Ni, Father boleh ampun dosa. Agak-agak nak pihak mana? Ini bahaya. Itu sebab kita tak bagi. Jadi contohilah. Siapa? Contohilah Piramli lah buat filem ni. Bagi kita faham. Baik. Di mana tadi melalut ni? Pangkal dia di mana? Pangkal dia di mana tadi? Ai. Ya, Alhamdulillah. Ai inilah agama Kristian melalui surah Ali Imran. Yang ketiga N, surah An-Nisa itulah. Senjata paling utama selain daripada rosakkan adab dan akhlak dan masuk cucuk agama, perempuan lah. Guna perempuan. Berapa banyak pemimpin, raja dan pemerintah yang boleh bisa jatuh dan layu kerana hanya seorang perempuan. Tak payah sebutlah siapa tak. Maksudnya dengan perempuan ini, lelaki boleh cair. Kadang-kadang boleh jatuh dalam longkang kerana galik tengok perempuan cantik. Jatuh dalam longkang, galik tengok perempuan seksi. Perempuan nombor 3. Dan perempuan ini dia boleh keutarakan melalui artis. Perempuan-perempuan seksi, perempuan-perempuan joget, artis-artis lucah dan sebagainya. Yang seterusnya G, berpaksikan kepada surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ialah groceries. Anda tahu ialah groceries itu ialah makanan-makanan anda. Dan dia akan datangkan apa jua yang bersifat iklannya hebat tapi di luarnya tak berapa nak hebat. Anda tengok iklan McDonald, tengok rasa kadang-kadang sebiji ni memang kenyang. Besarnya memang tak habis. Tapi kalau pi beli betul, 2 biji pun rasa tak kenyang lagi. Itulah untuk anda G Groceries Ma'idah. Tak kira atas nama KFC, tak kira atas nama McDonald, tak kira atas nama Mary Brown, tak kira atas nama Subway, tak kira atas nama Burger King, tak kira atas nama Pizza Hut, apa saja. Minuman Coca-Cola, Pepsi,
yang seangkatan dengannya. Hari itu pun kita dah sebut banyak kali. Saya pun muak dah nak sebut tentang isu apa hari itu? McDonald. Isu apa? McDonald hari itu, tak ingat? Isu boykot tak? Sibuk kita nak boykot McDonald. Kita sibuk nak boykot McDonald, kita lupa rakan-rakan seangkatan yang lain. Pasal apa McDonald kena, KFC tak kena? Pasal apa McDonald kena, Pizza Hut tak kena? Apa yang lebih sangat kepada McDonald? Oh Ustaz, McDonald penyumbang terbesar kepada Israel. McDonald penyumbang terbesar kepada Yahudi. Dana-dana duit kita makan kat McDonald sampai kepada Yahudi. Mereka beli peluru, mereka beli senjata tembak orang Islam Palestin. Anda sedar, anda tahu itu semua. Sebab anda belum kenal ketiga-13 keluarga besar mereka. Tapi kalau saya buka circle yang lebih besar, pembulatan bumi dan dunia yang dikawal mereka secara lebih besar, anda akan terkejut. Sebab yang kena ialah batang hidung anda. Sebab apa? Sebab anda hanya sebut tentang McDonald yang memang anda tak makan. Anda boleh boykot KFC yang memang anda tak makan. Tetapi kalau saya sebut tali barut mereka, seperti Toyota anda, Nissan anda, Honda anda, Mercedes anda, BMW anda, apa anda nak kata sekarang? Ini adalah rakan rapat dan penyumbang terbesar kepada dana Illuminati Freemason. Habis nak bom kereta saya Ustaz? Nak bakar kereta saya Ustaz? Nak jual kereta saya Ustaz? Saya makan dekat McDonald RM20, dah kenyang. Dan RM20 itulah yang sampai kepada Israel. Kereta anda RM20 kah? Kereta anda beratus ribu. Kereta anda 90,000, 80,000 dana anda sampai kepada Israel. Depan McDonald bising, lepas sembahyang Jumaat terus berkumpul, lepas sembahyang Jumaat berpeluh. Pi dengan kereta Nissan tak malu sungguh tak? Inilah yang berlaku sebab anda tak pernah tengok keseluruhan. Siapa yang anda lawan, siapa yang anda tentang. Anda nampak cipisan tentang makanan. Anda nampak cipisan tentang minuman. Tetapi anda tidak lihat secara circulation. Pembulatan dunia ini yang dilakukan oleh mereka. Dan anda memang tidak akan mampu keluar lagi. Saya dah sebut di mana-mana sekiranya anda nak keluar. Anda kena duduk di mana Lan? Anda kena duduk dalam hutan dan dalam gua. Kalau anda nak betul-betul selamat, anda tak boleh duduk di sini. Anda kena duduk dalam hutan, anda kena duduk dalam gua. Nak makan kayuh perahu sendiri, pancing ikan sendiri. Tak ada syubhat. Nak makan sayur, tanam depan gua anda, tanam depan pondok anda. Tak ada syubhat. Anda duduk di sini macam-macam yang ada. Sebagai contoh, anda membesarkan anak anda sekarang. Kakak belajar rajin-rajin, abang belajar rajin-rajin. Untuk apa? Dapat masuk universiti, dapat masuk IPTA, IPTS. Dapat gaji yang bagus, gaji yang lumayan. Menjamin hidup, menjamin masa depan. Dan kehidupan yang sempurna yang dicanang di mana-mana hari ini. Anda harus punya rumah sendiri, kereta sendiri, kenderaan sendiri, perkakasan sendiri. Dan anak anda nak beli rumah. Anak anda ada cash atau tidak, 300,000. Anda sendiri pun ada cash atau tidak, 300,000. Cara yang terbaik ialah anda akan terperangkap dengan LOAN. Siapa yang beli rumah cash di sini, angkat tangan. Itulah yang terselamat. Oh, tak ada pula tak? Habis nak bercakap tentang lawan Yahudi. Nak bercakap tentang lawan Israel. Loan pun kita dah tak lepas. Kereta pun kita loan juga. Motor pun loan. Sofa pun loan. TV pun loan. Peti ais pun loan. Tu pun kalau wasiah dengan long one buat selipar Jepun RM10, 5 kupang seminggu, 5 kupang seminggu pun nak loan juga. Inilah yang anda terperangkap. Nabi dah sebut suatu hadis di akhir zaman.
Kalau anda cuba mengelak daripada riba pun, anda tetap akan terkena debu-debu riba. Anda sudah terperangkap. Dan anda tidak akan boleh keluar lagi daripada sistem yang sudah lama dibentuk. Yang paling kuat mencengkam anda ialah, anda tengok di dalam internet. Tengok dalam internet. Ada suatu yang dinamakan sebagai YouTube. YouTube. Sepatutnya your tube. Ada R. Tube anda. Dengan tube ini, anda boleh salurkan information. Boleh salurkan maklumat. Boleh salurkan ilmu. Boleh samburkan pengetahuan. Tapi pasal apa nama dia YouTube? Bukan your tube. Sebab apa? Sebab sekarang memang anda sedang kena tiup. You ditiupkan oleh dia. Kita duduk dalam kepompong tiup ini. Saya dah sebut acap kali di mana-mana tempat, kalau anda betul-betul menginginkan ilmu yang sejati, anda tidak akan dapat kecuali daripada 3 benda. Nak ilmu yang sejati, tanyalah Tuhan anda, palinglah diri anda kepada Al-Quran. Itulah ilmu sejati. Yang kedua, palinglah anda kepada Nabi dan Rasul anda. Ikutlah sunnah-sunnah dan hadis Nabi. Dan yang ketiga, palinglah diri anda kepada guru-guru anda, yang mampu membentuk anda ke arah kebenaran dan hakikat. Selain daripada itu, anda tetap akan berlaku kecederaan-kecederaan, kelompangan-kelompangan dan kekurangan dalam ilmu anda. Saya nak sebut satu benda. Kalau saya tarik 3 benda tadi, bayangkan yang anda duk mengaji pagi-pagi, anda duk mengaji petang-petang, saya pegang yang itu. Anda lepas mengaji baca tafsir 2-3 baris. Anda lepas mengaji baca terjemah 2-3 baris, saya pegang yang itu. Kemudian yang anda ikut sunnah-sunnah Nabi, baca dalam kitab hadis pun saya pegang yang itu. Kemudian yang anda belajar dengan guru anda, baik menerusi menadah kitab-kitab dan dengan ceramah seperti ini, saya pegang. Sekarang saya nak tanya, sekiranya saya pegang Quran, hadis dan guru anda tadi, ilmu yang ada kepada anda yang sekarang ini, di mana sumber dia? Di mana sumber ilmu anda sekarang? Quran saya pegang, hadis saya pegang, yang guru yang anda menadah kitab di masjid dan surau saya pegang, ilmu yang ada dengan anda sekarang, anda dapat dari mana? Anda memang di-YouTube-kan. Apa maksud YouTube? Itulah media yang mengongkong anda. Anda dengar daripada television. Anda dengar daripada radio. Anda tengok filem. Anda tengok CD. Anda tengok TV. Anda tengok pawagam. Anda buka internet. Itulah ilmu anda. Tak ada. Kalau saya pegang 3 ni memang tak ada. Bayangkan orang yang tak ada 3 ni dalam hidup dia. Mengaji pun tak pernah, Nabi pun tak kenal, masjid pun tak datang, agak-agak dari mana ilmu dia? Dari mana? Memang anda duduk kena tiup. Anda duduk dalam tiup tu. Itulah sebabnya YouTube, bukannya your tiup. Itu bukan tiup kita. Kita ditiupkan oleh dia. Anda duduk dalam kepompong ini. Dan kepompong ini anda akan mengalami 2 perkara. Kalau yang benar, benarlah. Kalau yang salah, salahlah anda. Ini yang harus anda fahami dengan sebaik-baiknya. Tetapi Yahudi yang perlu anda tahu ialah, yang ada persamaan dengan kita ialah antaranya, mereka juga wajib bersunat. Ini Yahudi yang baik-baiklah, Yahudi Safardi. Mereka juga dilarang memakan makanan yang haram. Mereka dilarang menyentuh anjing dan babi sebenarnya. Mereka dilarang memakan babi. Mereka dilarang meminum arak. Mereka dilarang berzina. Mereka dilarang membuka aurat. Mereka ada sistem halal dan haram sama seperti kita. Kalau kita disebut halal, mereka sebut kosher. Kalau Yahudi sebut kosher, itu adalah halal dalam agama mereka. Kita ada malam nuzulul Quran. Mereka ada satu perayaan yang dinamakan Simhat Torah. Simhat Torah itu macam nuzulul Taurat lah. Kalau kita hari nuzulul Quran, Simhat Torah itu perayaan turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam.
Baik, antara lain ialah kita menyambut Maulidur Rasul. Maulid Nabi Muhammad. Orang Yahudi pun sambut maulid. Tapi Nabi apa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dinamakan Maulid Purim. Maulid Purim tu maulid menyambut hari kelahiran Nabi Sulaiman. Mereka sambut. Kita Nabi Muhammad. Kalau hari puasa kita dinamakan bulan Ramadan. Mereka dinamakan Yom Kippur. Kena puasa 26 jam. Kita hari raya Aidilfitri. Mereka hari raya Rosh Hashanah. Hari Lebaran. Banyak sebenarnya. Sebab kita ini adalah agama samawi. Nabi Musa, Nabi Isa dan Islam sendiri adalah satu punca, satu sumber. Yang dipanggil juga dengan kata lain agama Abrahamik. Agama yang berpunca daripada Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ismail melahirkan agama Islam. Ishak melahirkan agama Yahudi. Dan melahirkan agama Kristian, sebenarnya agama Islam. Masih ada persamaan-persamaan di antara kita dengan mereka. Ini yang anda harus faham. Sekarang ini sebenarnya orang-orang Yahudi yang ortodok, yang baik-baik ini, suatu ketika telah diadakan macam kita piket berarak tengah jalan. Pada tahun 2010 dahulu, saya ingat. 4 tahun lepas. Kerana kemasukan TV-TV HD. Kemasukan TV-TV LED. Kemasukan TV-TV plasma. Orang-orang Yahudi ortodok, mereka mengharamkan TV-TV ini. Mereka tak haramkan TV. Mereka larang kemasukan TV plasma HD LED. Tapi kalau kita berebut tak? Berebut LED satu hal. Berebut apa dia? Saiz TV. Rumah hang berapa? 42 inci. Oh, aku baru beli 68 inci. Kedai aku 72. Berebut. Sebenarnya anda tahu apa atau tidak? Mikroelektromagnetik yang terkandung di belakang TV anda. Kalau anda tengok TV melebihi 8 jam setiap hari, anda pernah tengok iklan Enmam. Anak anda minum susu Enmam, dia akan bertangkup sel-sel neuron otak anak anda. Tetapi 8 jam anda tengok TV tadi, dia akan memutuskan balik sel-sel neuron yang anda ada. Jadi otak anda akan bertambah cergas atau lemau. Otak anda akan bertambah lemau. Otak anda akan bertambah dungu. Otak anda akan bertambah lembab. Otak anda akan bertambah... Orang tua, kita panggil apa? Orang tua hampir kepada nyayuk. Kita akan jadi cepat nyayuk kalau tengok TV lebih daripada 8 jam sehari. Elektromagnetik tadi akan memutuskan satu persatu. Tetapi kita tak boleh hidup tanpa TV. Sebab itulah anda ditiupkan. Inilah senjata utama. Senjata yang paling berkesan duduk di dalam penjuru rumah anda sendiri. Itulah senjata mereka, televisyen. Inilah suatu bisnes yang dipanggil bisnes pembunuh kebosanan anda. Anda membunuh kebosanan anda dengan melihat televisyen. Angkat tangan kepada saya. Siapa yang malam ni TV dia rosak? Dia boleh angkat, Ustaz, saya 3 bulan lepas ni baru saya beli TV baru. Angkat tangan. Malam ni TV dia rosak, petang tadi. 3 bulan lepas ni baru saya beli TV baru. Angkat tangan. Oh, tak ada. Agak-agak bila? Petang esok sampai dah van Cina hantar TV baru dah. Anda tak boleh bertahan walaupun seminggu. 3 bulan tak ada orang boleh angkat tangan. Sebulan mungkin tak boleh angkat tangan. Kalau awal bulan kena mungkin, Ustaz, ujung bulan ni gaji saya beli TV baru. Pasal apa anda tak boleh duduk kalau tak ada TV rumah anda? Cuba lihat kehidupan orang-orang tua kita dahulu. Bagaimana mereka mengisi kebosanan mereka. Bukan ada TV pun. Basikal buruk hebat dah tu. Pergi mana-mana jalan kaki. Kalau jauh sikit naik bas. Pergi ke padang jalan kaki. Ke sawah jalan kaki. Ke kebun jalan kaki. Petang-petang dia main wow. Petang-petang main gasing. Malam, lihat kehidupan orang tua kita dulu. Apa yang mereka buat untuk membunuh dan mengisi kebosanan mereka. Mereka boleh hidup, tak ada masalah. Tapi kita menurun. Ataupun seperti lilin yang dimakan api.
Sama seperti yang digambarkan dalam filem Lord of the Rings. Dalam itu ada adaptasi-adaptasi figura-figura. Nama-nama yang dimaksudkan di dalam fenomena akhir zaman. Anda akan lihat satu dinding yang tinggi dan tebal yang mengawal Sauron. Itulah yang dimaksudkan sebagai Isengard, iaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tu ada tentera-tentera Dajjal yang dinamakan The Witch King. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Ada lelaki yang berpakaian putih, berjanggut panjang, rambut panjang. Itu adalah Gandalf. Siapa dia? Imam Mahdi. Ada yang muda, yang berwatak pahlawan, Aragorn. Itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Tetapi dalam banyak-banyak watak ini, Nabi Isa tenggelam, Imam Mahdi tenggelam, Sauron tenggelam, Witch King tenggelam, Isengard tenggelam. Tapi yang paling banyak dipaparkan ialah watak Prado. Yang bawa cincin tu. Jadi Prado ni kita nak bandingkan dengan siapa dalam hadis-hadis fenomena akhir zaman? Siapa Prado? Imam Mahdi dah ada. Nabi Isa dah ada. Ya'juj Ma'juj dah ada. Tembok dah ada. Dajjal dah ada. Prado tu siapa? Prado tu siapa? Prado tu ialah orang-orang yang duk tengok TV tu lah. Prado tu ialah anda semua. Prado sedang melakonkan watak kita semua. Dalam filem tu tak ada tuan punya cincin. Tajuk dia Lord of the Ring, tuan punya cincin. Cincin tu bukan cincin Imam Mahdi, bukan cincin Nabi Isa, bukan cincin Dajjal. Cincin tu adalah kita. Kitalah tuan cincin, kitalah Lord of the Ring. Duk cari tak? Siapa Lord of the Ring? Siapa Lord of the Ring? Duk tengok TV itulah Lord of the Ring. Anda tahu tak apa yang dimaksudkan dengan ring? R-I-N-G. Semua akronim huruf R-I-N-G adalah adaptasi daripada surah-surah awal Al-Quran selepas Al-Fatihah. R adalah adaptasi surah Al-Baqarah. I adalah adaptasi surah Al-Imran. N adaptasi surah An-Nisa. Dan G adaptasi surah Al-Ma'idah. Sebab Dajjal dan Yahudi mengetahui rahsia ini. Sebab itulah mengapa selepas Al-Fatihah Allah terus datangkan surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah memang tidak ada cerita lain Nabi Musa dan bangsa Bani Israel. Musuh utama paling patut kamu kenal ialah Yahudi. Musuh utama patut kamu kenal ialah Israel. Dan R itu ialah akronim daripada perkataan reload. Reload. Sebab sifat bagi orang Yahudi mereka tak akan kacau dari sudut agama. Mereka tak akan kacau dari sudut akidah. Mereka tak akan kacau dari sudut kepercayaan. Mereka akan kacau dari sudut adab. Mereka akan kacau dari sudut sifat-sifat akhlak anda. Mereka akan merosakkan akhlak dan kehidupan Islamik anda. Dan dia akan reload apa jua untuk anda. Anda nak penyanyi karaoke, dia reload untuk anda. Anda nak joget, dia reload joget untuk anda. Anda nak akademi fantasia, dia reload akademi fantasia. Anda nak mentor, dia reload mentor. Anda nak kelab malam, dia reload kelab malam. Anda nak lucah, dia reload lucah. Anda nak perempuan seksi, dia reload perempuan seksi. Anda nak pawagam, dia reload pawagam. Tapi satu benda, reload yang kita tak boleh tinggal ialah reload topak prepaid anda. Jangan tak reload, kalau tak reload tak boleh bercakap. Hak lain, jangan. Lihat sekarang, setelah apa yang dia reload, apa yang berlaku kepada anak muda Islam sekarang. Bukan sahaja di Pulau Pinang, bukan di Malaysia, di seluruh dunia. Apa yang berlaku? Anak-anak muda kita sekarang lebih kenal artis atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih kenal penyanyi atau sahabat-sahabat Nabi. Anak kita sekarang lebih hafal nama-nama pemain bola dan pasukan kegemaran atau sahabat Nabi.
Kalau pasukan Barcelona dia minat, 11 pemain daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia hafal. Kalau dia minat MU, daripada penjaga gol sampai penyerang semua dia ingat. Cuba suruh 5 orang sahabat Nabi.